Tadi datang tanya tadi, boleh mancing atas. Dia charge 25 untuk 2 joran. Oh, 2 joran. Tapi tak ada limit time lah, 24 hour. Oh, okey. So berapa lama kita nak stay pun stay lah. Okey lah, 25 sampai tengah tu. Boleh lah. Okey guys, selamat tengah hari ya. So hari ni Aboy turun dekat Damat Laut guys. Tak pernah try sini. So first time Aboy turun sini guys. Tak pernah masuk sini pun. Dulu pernah mancing dekat jambatan tu. Sebelah sini tadi tak pernah masuk. Ni first time Aboy masuk. Depan lemut guys. Maybe lemut. Kita try sini guys hari ni. Aboy saja tadi masuk, ingat nak pergi Tanjung Batu. So Aboy masuk dalam tengok dekat Damat Laut apa ada port kan. Saja search tengok. Boleh lah sampai parking kereta tepi pun boleh. Cantik lagi guys. Tak panas sangat. So hari ni Aboy bawa anak. Kita bawa 3 rod, 2 rod setting macam biasa. Polo, 1 rod tu kita tengok dapat ikan bolos ke apa, kita cuba tengok. Macam ada pot padu juga. Jom kita setting dulu guys. Anak dia dah setting. So bagi dia setting dulu. Oi. So Aboy belum setting lagi. Aboy nak ikat mata untuk makan ikan lah. Tengok dapat bolos potong 2. Tengok Aboy setting ikat mata dulu. Okay guys, Aboy pakai udang kopek, mata saiz 12. Kita try guys. Harap terhasil. Tak pernah try, tak pernah. Aboy pun tak pasti ada ikan apa. Kita layan dulu lah. Hahaha. Bulkang guys. Benar. Wih, semua ikan bulkang je. Bukan je dapat. Okay guys, kita try lagi sekejap. Kalau tadi kita pindah ke depan sikit. Banyak ikan apa? Ikan apa? Bulkang banyak. Letak bukan je makan. Kita try. Bulkang lagi. Tengok, kita pindah ke depan sana, sebelah sana sikit. Ok guys, Aboy pindah ke depan sikit dah. Ada jambatan ni. Kita cuba sini je lah guys. Tengok.
Okey. Dah, bergerut. Duri. Tekan sekali je tali dah turun. Apa ni? Ikut. Lama guys. Gelama papan. Gelama papan guys. Besar. Gelama papan. Jom kita lagi. Makan. Okay, tali. Dia tekan sekali guys. Lepas tu tali dah turun dah. Alamak, lucu dah. Besar tadi. Lucu dah. Aboy dapat ikan apa? Ikan keke. Buat umpan lah. Tadi tunggu bolos. Bolos tak naik lagi. Tak apalah. Kuat yang puntal. Sembilan jadilah. Okay, hujan dah turun balik dah. Tadi lebat guys. Habis pacak. Baru datang pacak je. Lebat. Kemar masuk kereta dalam dulu. Ya, ni hujan dah turun balik dah ni. Kalau lebat kita balik lah. Baru saya ikut naik Gelama papan. Cuba lagi sekejap dah. Hujan dah, takut anak lah. Try. Muntah lagi. Apa dia?
Kembulkan lagi. Buka lagi. Cat. Ada hasil? Ada 9 seekor. Oh, 9. Glamour seekor. Oh, okey lah. Bukan banyak. Banyak. Ni tadi datang tanya tadi, boleh mancing atas. Dia charge 25 untuk 2 joran. Oh, 2 joran. Tapi tak ada limit time lah. 24 hour. Oh, okey okey. So berapa lama kita nak stay pun stay lah. Okey lah 25 sampai tengah tu. Boleh lah. Tu ada lagi, ada mancing 2 orang. Saja tak dulu pernah bawa mancing malam-malam sini ada banyak dapat sekap. Lepas tu dah berapa tahun tak turun. Ni baru try dulu ya. Saja masuk dalam tengok Google Map ada port ni. Saja lah masuk-masuk. Boleh lah nak try sana. Tu lah nanti try pula. Besar? Boleh lah 9 tu. Boleh tengok bang? Boleh bang. Glamour papan ada saiz sikit. Tak pernah masuk sini. Tu lah Tata dia punya tempat macam mana. Yalah betul. Dah kan. Okey bang. Alright, jumpa lagi. Okey. Dulu pernah call abang sekali. Oh ya. Saya tanya pasal abang punya vlog makan shell lumut. Saya ada call, saya tanya mana satu jalan masuk ke mana, kereta boleh masuk. Abang cakap kereta tak lepas, motor. Ya, mungkin. So hari ni jumpa depan-depan lah, rezeki lah. Okey bang. Okey bang. Guys, Aboy rasa nak kembali balik. Air mati biasa guys. Aboy cuma hari ni datang sini, Aboy nak try tempat ni macam mana. So air mati tak apa lah. Banyak terdapat buntal dengan ni buntal dengan apa? Apa ikan tu lupa nama. Satu banyak dapat. Tak apalah. Janji dapat apa? Datang tu Aboy nak try pot saja. Lama dekat 5 tahun Aboy tak masuk pot ni. Okay guys, video hari ni sampai sini saja. So Aboy nak balik. Aboy cuma hari ni datang sini try guys. Aboy dekat 4 tahun tak turun sini. Saja bawa anak test pot saja. Banyak ke apa tadi dapat ikan buntal dengan ikan belukang banyak. So air mati guys, biasa air mati tempat macam ni memang dia yang banyak. Apalah, tu pun dapat beberapa ekor hasil. Dah okey lah ni hasil kita hari ni guys. Glamour papan apa 9 ekor, geruk-geruk seekor. Jadilah tadi dapat geruk-geruk 2 ekor je. Lepas tu ikan bulkang banyak. Tapi tak apalah, janji ada strike. Aboy datang test spot ni. Okay guys, Aboy rasa memang cun. Tapi dia kena air hidup lah. Air mati ni banyak kacau ikan buntal dengan apa ikan apa bulkang. Tak apalah. Okey, tadi Aboy ada tanya jambatan ni mancing. Berasa boleh mancing. Tadi ada brother bagi tahu. Dulu Aboy tak boleh masuk. Lepas tu Aboy tak pasti lah. So ada brother tadi datang, Aboy tanya. So dia cakap boleh mancing ikut 2 joran RM25. Ikut player Aboy tak tahu lah. Aboy dengar dia cakap tu 2 joran RM25. Mungkin next time Aboy nak cuba lah. Cuba pergi dari hujung sana. Boleh tak boleh mancing? Next nanti kita plan masuk sana. Okay, jom guys. Nak balik dulu. Kita jumpa next video. Bye bye. Bye.